Assalamualaikum. Hai, saya Naura. Assalamualaikum juga. Hai, saya Kaisara, wartawan dari TV SKSU. Sekarang anda sedang bersama dengan kami di Dewan Bestari SK Sungai Udang Kelang. Hari ini hari keempat Karnival Teknologi dan STEM. Aktiviti yang akan berlangsung pada hari ini ialah pertama, Showcase PBD, Pertandingan poster digital, kuis STEM, Funbesto Vista. Mari jom kita saksikan. Okay. Assalamualaikum Puan, boleh tak Puan perkenalkan diri serta jawatan Puan? Waalaikumsalam. Nama saya Fauzihana binti Deris. Saya adalah SISC Plus TVET PPD Kelang. Jadi seterusnya. Apakah pendapat Puan tentang pameran Showcase PBD SKSU pada tahun ini? Pada pendapat saya, pameran Showcase PBD yang dilaksanakan oleh Sekolah Kebangsaan Sungai Udang ni satu pameran yang sangat menarik, yang boleh memberi manfaat kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Sungai Udang, terutama kepada murid-murid lah, dalam meningkatkan pencapaian tahap penguasaan murid SK Sungai Udang. Jadi saya sangat teruja dengan hasil-hasil kerja projek yang dihasilkan oleh murid-murid SK Sungai Udang dengan bimbingan para guru yang sangat komited dalam membimbing murid menghasilkan projek-projek yang pada hari ini, yang dipamerkan pada hari ini. Pada saya, usaha ini patut diteruskan agar murid-murid dapat meningkatkan segala kemahiran dan juga pencapaian yang diperlukan untuk ke peringkat yang seterusnya. Dengan adanya usaha daripada guru-guru, saya berharap ia akan diteruskan pada masa akan datang dengan penambahbaikan yang telah kita bincangkan bersama tadi. Semoga SK Sungai Udang terus melakar kecemerlangan dan menghasilkan murid-murid yang memperoleh kejayaan yang lebih cemerlang dalam bantu murid mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Sekian, terima kasih Puan. Sama-sama. Selamat datang ke Showcase PBD Sekolah Kebangsaan Sungai Udang. Jom kita terus ke mana-mana yang ada. Saya nampak di sini adalah untuk meja bagi mata pelajaran sains. Dan ini adalah penghasilan yang murid-murid buat dengan bimbingan guru. Cuba tengok. Yang ini yang saya nampak di sini ialah berkaitan dengan bumi ni. Dalam sains, dia merujuk kepada alam semesta. Daripada bumi itu, muka bumi kita terdiri daripada banyak, ada sungai, ada gunung, ada tasik, dan ini adalah hasilan yang dibuat oleh murid-murid dengan bimbingan guru. Jadi daripada sini sekurang-kurangnya kita dapat menterjemahkan apa yang kita belajar dalam buku tu kepada yang kita boleh lihat dalam bentuk 3D. Yang ni lagi menarik. Yang ni macam haiwan betul. Macam ulat, takut nak pegang. Tapi rupa-rupanya mereka buat daripada benang, daripada plastisin. Dan daripada sini kita boleh belajar rupa-rupanya ada hidupan yang dia ada kitaran hidup. Anak nyamuk, kalau kita tengok di sini, anak nyamuk dia bukan terus jadi nyamuk. Dia mula-mula telur, kemudian jentik-jentik ataupun lawa, kemudian jadi pupah dan akhirnya baru ada nyamuk. Dan ada juga haiwan yang dia terus jadi anaknya seperti maknya ataupun seperti induknya. Jadi kalau kita tengok daripada sini, banyak daripada benda-benda yang ini ialah terjemahan apa yang kita belajar. Yang ni pula, yang menariknya kat sini, saya nampak macam haiwan imajinasi. Haiwan yang tak ada lagi, tapi macam seolah-olah kalau kita mereka bentuk, mungkin macam contoh ni kan. Ini daripada kotak ni, telur. Kemudian kita hias, rupa-rupanya setiap ini ada fungsinya. Dia macam kura-kura, tapi kalau kura-kura, dia cuma cangkerang. Tapi kali ini dia ada duri. Jadi bagaimana haiwan mempertahankan diri daripada musuhnya.
Ini mungkinlah daripada haiwan imajinasi. Mungkin masa darjah 5 kot. Tajuk kemandirian spesies haiwan. Jadi di sini kalau kita tengok gabungan daripada kemahiran-kemahiran sains yang murid pelajari di dalam kelas diterjemahkan sebegini dan jadi kita rasa seronok. Yang penting bila buat macam ni yang saya nampak ialah murid mesti rujuk bimbingan guru. Ada yang tengok internet, ada yang minta tolong mak dan ayah, dan yang terbaik juga saya nampak ialah benda ni dibuat secara berkumpulan. Jadi dalam kumpulan tu ada yang jadi ketua, ada yang tugasannya memotong alatan, ada yang tugasannya membuat cat ataupun warna. Jadi saya nampak di sini dalam konteks sains, pengetahuan, koordinasi ada antara guru, ibu bapa dan juga murid-murid yang paling cantik sekali akhirnya. Terasa puas bila tengok macam ni kan. Hasilnya mungkin memakan masa 2-3 hari, tetapi akhirnya dapat satu benda yang boleh disentuh, boleh dilihat dan boleh dinilai. Kalau sampai pada itu, bagi saya PBD, siapa yang buat, murid-murid yang buat ni layak dapat 6. Dia tahu, dia faham, dia membuat dan boleh terangkan kepada kawan-kawan yang lain. Itu meja untuk sains. Nak tahu apakah perasaan mereka yang bertugas di Karnival Teknologi dan STEM ini? Jom kita dengarkan. Nama saya Khairul Iman dan saya Nur Insyira. Kami menjaga booth pendidikan jasmani dan kesihatan. Kami berasa amat gembira kerana dapat bantu cikgu di pameran pendidikan jasmani dan kesihatan. Dan kami dapat berkomunikasi dengan pengunjung. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nordanya Arisha. Assalamualaikum juga. Nama saya Nur Humaira Jasmine. Kami berdua daripada 6 dedikasi. Perasaan saya hari ini adalah sangat seronok. Okey, benda yang kami dapat belajar dari sini ialah kami belajar bagaimana kita boleh kontrol murid-murid supaya diorang dapat belajar benda yang baharu. Dan saya juga rasa gembira sebab saya boleh mengajar murid-murid benda baharu tentang bahasa Inggeris. Nama saya Raja. Nama saya Fifa. Hari ini kami menjaga booth sejarah. Saya nak gembira pada hari ini sebab banyak replika yang
seperti KLCC. Hari ni saya belajar cara nak menjaga booth dan semua sejarah. Saya baca-baca ni, saya boleh macam dapat pengetahuan yang baru lah dan dapat ilmu baru. Saya Sakinah Arfah. Saya Nasmira. Kami menjaga booth matematik. Perasaan saya bila menjaga booth ni, saya rasa gembira dan seronok. Kalau jaga matematik ni dapat ilmu lah, boleh mengajar orang. Assalamualaikum. Nama saya Aryan Faril daripada kelas 4 efektif. Nama saya Muhammad Darish dari kelas 4 dedikasi. Hari ini saya menjaga booth pendidikan seni visual. Saya berasa agak seronok kerana dapat menjaga booth ini. Untuk pengajaran, saya rasa dapat mengenal garisan warna yang menarik. Hai, Assalamualaikum. Saya Haifa. Saya Nafika. Dan hari ini kami menjaga booth Lughatul Arabiyah. Perasaan saya sangat gembira kerana dapat melihat semua hasil kerja kawan-kawan yang sangat kreatif. Saya dapat belajar bahasa Arab dalam perkataan dan dalam bahasa Arab sebutan. Kini kami sudah sampai ke penghujung hari keempat di Karnival Teknologi dan STEM. Kami mohon maaf jika kami ada terkasar bahasa. Kita jumpa lagi. Bye.